very serious. Gerakan sistem Islam ini merusak Islam, memecah belah umat Islam, memurtadkan umat Islam. mendapat tingkat tinggi di Jalur Bakar ataupun Muslim Bakar Karachi, Pakistan. Al-Fadhil juga merupakan resiko kepada Muslim Care Malaysia dan pernah terlibat dengan relief work atau kerja kemanusiaan di Cambodia, di kemah Palestin, Syabra dan Syabila, bertugas untuk mengawasi gempa bumi di Kashmir dan Pakistan, membantu masa-masa tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami di Pangandaran, Jawa Barat. Kepada Ustaz pernah menjawab jawatan sebagai penolong pendaftar Mahkamah Syariah bagi negara dan Islam. Jadi kepada Ustaz menerangkan kepada kita apakah faktor-faktor punca kepada bencana ribut yang berlaku dengan kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila sunnatihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzati ahliha adillah. Sadaqallahul 'azim. Semati kasihi saudara pengacara, moderator pada malam ini, Fadil Syarifah Mahmud selaku pengurus Polkat. Seperti kasi Fadil Dr. Amin, mantan Pusara UPA. Seperti kasi Fadil Dr. Yaakob, mantan Pusara UPM. Pengurusi Aigrad, peserta puasa, Dr. Guru, para ulama, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pada malam ini kami dah sampai ke negeri bertuah ini, kepada Islam Kota Baru. Bagi kita terus Polkat mengadakan workshop ke seluruh negara untuk menyegarkan masyarakat betapa bencana murtad sedang berlaku dengan begitu berleluasa dalam negara. Ini perlu kita ambil perhatian sebab kita sedang untuk menyambut kemerdekaan kita yang kali ke-50. Memanglah tidak ada satu negara atau bangsa ia ingin dijajah. Karena Allah menyatakan sifat menjajah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sifat penjajah ini dikatakan bila penjajah ini menawan satu negara, dia akan rosakkan negara yang dijajah. Bukan sekadar dia akan rosak negara yang dijajah, wa ja'alu 'izzati ahliha adillah. Dia akan tukar status rakyat negara pada ketika rakyat yang mulia, dia akan
Inilah sifat kata saudara negara yang dijajah dan sebangsa yang dijajah. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita nak menyambut kemerdekaan yang ke-20. Kita dah 50 tahun merdeka. Yang 50 tahun kita mengusir penjajah di tangan kita. Adakah kita mulia di tanah air kita hari? Apa makna 50 tahun merdeka? Kita ni bangsa yang bangsat di tanah air kita sendiri. Apa makna orang merdeka yang akan kita dalam segala yang merdeka? Tapi umat Islam lah yang paling ramai. Bukan ratusan ribu tak. Apa makna Allah merdeka? Apa makna orang merdeka yang akan kita ucap merdeka? Orang Melayu hari ini yang paling ramai berusaha pada. Apa makna orang merdeka? Orang Melayu lah yang paling ramai hari ini terlibat dalam merdeka. Apa makna orang merdeka? Orang Melayu hari ini yang paling ramai mengandung dalam merdeka. Tersebutlah apa dengan orang Melayu lah yang berjuang. Apa arti kemerdekaan yang kita tahu? Apa arti jalur dunia yang akan kita tiba setiap masa? Sudah 50 tahun kita berharap muda. Dan memang sejarah yang baru sebelum merdeka negeri kita yang berpaham belum melaksanakan undang-undang Islam, syariat Islam di negeri. Ada beberapa pasal yang mereka melaksanakan undang-undang Islam. Kemudian bila ditawarkan oleh Inggris penjajah, dia tukar sistem undang Islam kepada sistem sekular, sistem yang masuk kepada orang putih, British, Inggris. Tak boleh kita tak marah nak rasa jumpa sebab mereka ni kafir. Mereka orang putih. Tetapi bila itu sudah merdeka, kenapa merdeka berikan pemimpin yang mengaku Islam? Kenapa pemimpin ini masih membukakan 50 tahun dah kita mengusir penjajah? Masih membukakan undang-undang yang dicipta oleh penjajah, yang ditukar asal Islam. Kenapa masih ditukarkan? Kenapa putih kita tak kira dia kafir? Tapi kenapa pemimpin kita yang mengaku Islam ini masih meletakkan tidak menegakkan undang-undang ini kepada undang-undang Islam? Itu sebab ada punca hari ini nak kita bertak. Tidak ada satu negara hari ini yang boleh untuk menyelamatkan, yang boleh untuk berpaut kepada negara untuk masa mendatang. Tidak. Malah yang dalam negara kita ini, kerajaan dari negara hari ini yang telah mengundang lebih ramai orang untuk menjadi negara. Begitu tak boleh. Atau mungkin bela beritahu muslimah sana, beritahu bagi saling mudah apa pemimpin kita rasa tidak ada. Seolah-olah mereka ragu apa mudah dan berlaku. Tuan-tuan ada kajian yang mereka tahu sebelum merdeka. Sebelum merdeka hanya 178 orang yang mudah. Sebelum merdeka hanya 178. Masa kita dijajah hanya 178 orang saja yang mudah. Nah bayangkan 50 tahun kita merdeka. Ratusan ribu yang atau makna kemerdekaan itu sama. Itu sebab ketika merdeka ini kita harap rakyat mesti memikir dengan pemikiran yang tertutup dengan lapang yang lalu apa yang telah dilakukan terhadap kemerdekaan dalam negara ini. Sebelum merdeka sudah lama berlaku. Saya berada dalam masyarakat negara lebih 10 tahun. Berlaku pada diri saya sendiri sebagai pendatang bagi masyarakat tinggal bangsa. Bagaimana saya tidak mengumpulkan saya ini tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak tahu apa yang berlaku pada masyarakat. Sebab kita ini bekerja macam-macam. Yang sawah-sawah padi, yang bergetar-bergetar, yang berjabat mengadap komputer, mengadap file, yang mengajar banyak duit. Tapi juga macam masyarakat mereka terlibat dengan segala permasalahan dalam Islam. Daripada masalah yang sangat kecil, masalah rumah tangga, sampai masalah tentang serta marah. Itu dah sampai hadapi di mahkamah syariah. Satu peristiwa yang berlaku, saya akan lupa peristiwa ini. Dalam sebuah ruangan berlaku seorang wanita datang ke jabat saya pertama cakap wanita berumur 40 tahun. Kata assalamualaikum Ustaz, kakak saya duduk. Apa yang boleh saya bantu? Dia kata Ustaz, saya nak berhutang. Tuan-tuan
Dia tak mau sembahyang, kata ayah dia tak pakai tudung. Seorang wanita yang pakai tudung, pakai jubah, pakai tudung labuh. Hari ini dah buka jubah, buka tudung, pakai t-shirt, pakai skirt. Sembahyang tak ada, balik apa tak ada. Dia sudah ikut seorang anak Islam. Yang sedih Ustaz, kata bapak dia, saya sudah berada pada jakir kata tak boleh berapa Ustaz. Saya sudah berada pada pusat Islam. Pusat Islam kata tak boleh apa. Saya berada kepada Jawi, Jawi kata tak boleh apa. Saya Jais kata tak boleh apa Ustaz. Tolonglah untuk Jais. Apakah masyarakat yang boleh selamatkan akidah anak saya? Saya kata memang itu saya buat doktor. Kalau baca pusat Islam kata tak boleh apa. Kalau Jawi tak boleh apa. Jakir tak boleh apa. Apa yang aku kena buat? Usul berbayangkan anak sulung yang wanita. Kalau kita nak maju. Apa yang kata? Di mana kita nak maju? Dalam masa-masa yang berlaku dalam negara kita. Itu sebab yang kita jangan menegak lagi. Anak saya tadi Pak Pondok Pasir tadi Pak Pondok Pondok Pasir Tunggu. Anak saya mengaji pondok apa ni Sungai Tapah. Jangan dulu boleh anak tak ada basic agama tak hari ini. Orang yang punya basic agama yang mengaji agama hari ini mudah saja untuk mengatakan. Contohnya ada contoh ini Aisyah Bukhari punya nikah agama. Hadilah kemudian mereka mengaji agama. Itu sebab itu jangan mengambil pandang enteng kata orang Malaysia ringankan salat ini. Hari ini kalau anak kita punya agama pun tidak selamat dengan suasana negara yang hari ini yang tidak mampu dengan undang-undang yang ada untuk menyamakan akidah anak. Tidak ada undang-undang ini yang mampu untuk menyamakan akidah anak itu. Kalau berlaku di mana kita nak mengadu hari ini contohnya? Di mana? Sudah betul-betul tidak. Seorang pemimpin komisi saya kupas kalau betul-betul pemerintah yang lakukan tidak ada satu action dari akhir untuk mengusaha kita yang keluar ke Malaysia bagi kepada masyarakat betapa bahaya yang tak berlaku ini gimana dan itu sebab kita kira undang-undang Islam itu tidak dijalankan dalam negara itu sebab masalah tak ada fikiran benda yang memang sudah ada di dalam Islam ini masalah tidak ada undang-undang untuk pemerintah. Diberakkan di dalam undang-undang. Maka masyarakat undang-undang kita itu barang siapa yang cuba untuk hutang, sabit kesalahan, boleh denda RM3,000 atau penjara atau penduduk dikali. RM3,000 ya. Bisa hukum Pak Allah menemui boleh besar hukum hutang. Diberakkan dan kita ini kita cara bayar. RM1,000. Dan diberakkan kita cuba. Kalau tidak berapa tak? Minum ada apa? Cuba minum sana. Buta ada apa? Cuba buta sana. Baik. Apabila saya kena bayar. Hari ini. Jadi hari ini tidak ada minum. Ini yang muncul hari ini. Dan kerajaan hari ini bukan nanti malah mendorongkan tidak berlaku. Tadi pun musim IMF dengan hiburan yang melampau ini tuan dalam belakang itu pun cukup bimbang kembali. Habis semuanya rakyat kita ini nyanyi lagu. Pemuda-pemudi boleh hari ini dicuba untuk jadi penyanyi. Berdua-dua nak masuk Akhir Fantasia, nak masuk Legend Idol, nak masuk Mentor, nak masuk Who Will Win. Ini pula suara emas bintang RTM. Ini pula bintang klasik nasional pula. Ini pula idol patriotik pula lagu patriotik. Yang sebenarnya sudah kalau wajah-wajah dia menyanyi, ini bintang ciri pula. Budak-budak kecil pula punya token untuk jadi penyanyi. Kalau saya tengok bagaimana juri pelakon JJ. Sudah boleh dia tak? Boleh bayangkan. Bukan negeri. Dia boleh tahu cukup berbakar. Budak-budak kita minta pengatur supaya dia keluarkan penyertaan. Budak-budak berbakar dan penyanyi. Kita bayar. Remaja menjadi penyanyi. Budak-budak lepas dia berkelas pula. Orang mampu penyanyi juga orang. Habis semua lain penyanyi tak. Jadi kan membuatkan lain. Saya malu tak kita mereka ini pelajar berbelanja 200 juta nak dapat mereka yang kena dulu. 200 juta. 200 juta tuan satu tahun nak mencapai dengan tulis digunakan untuk dapat mereka dulu. Yang sama di belakang tempat bersama mereka. Dia kata akan beli bunga api. Berapa juta bunga api yang akan beli? Bagaimana dia akan pacu, akan disungguhkan bunga api, akan disungguhkan
maka apa sebab tak boleh keluar pula daripada dalam luar pun hidup pun plastik. Supaya rakyat besar mereka bangun oleh Allah. Ni mana tak tahu lah rakyat kamu punya cara. Apa sebab ni biar itu daripada luar negara dengan orang hidup ini dua ni ada bagi kita ni orang tu tak tahu mereka buat apa. Ini yang akan dibuat semula mereka untuk melalaikan rakyat kita ni. Apabila lagi ada kesemutan yang berlaku dalam negara kita ini. Dan inilah yang kita nak beritahu untuk betul merdeka ini. Kita fikirlah apa yang sedang dilakukan terhadap agama kita, terhadap bangsa kita dan terhadap tanah air kita, yang semua ini menuntut kita semua bertanggungjawab terhadap isu. Itu sebab semangat kita ini, sensitiviti terhadap perkara ini sudah tidak ada tuan. Kalau saya kata dulu, kalau di Singapura nak tuan, seorang akidah tanpa akidah yang diletakkan, bagaimana semangatnya rakyat orang Melayu bangkit tuan-tuan, naik istiqlal tuan-tuan, dia akan bertaruh, naik tegak-tegak, naik tapi dapatkan satu akidah. Begitulah semangat sehingga 18 orang syahid tuan-tuan, nak menyelamatkan satu akidah. Bagaimana polis inspektor tuan-tuan, inspektor tuan-tuan, dia petak dari polis dia, berharap sebenarnya menuntut satu akidah ini mesti balikan kepada Islam. Banyak semangat ini yang kita. Hari ini bukan saudara yang kita, bukan 10 orang, bukan 100, beratus ribu yang kita. Mana semangat ini pada orang lain? Sudah menuntut, sudah tidak ada semangat ini pada orang lain. Ini yang kita nak suggest pula, supaya orang Islam hari ini mesti bertanggungjawab. Kita tak kira harga ratus ribu ke 10,000, hatta ada seorang pun tentang akidah mereka mesti diselamatkan sebagai kita orang yang beragama Islam untuk pastikan akidah dia tetap berada di jiwanya dan tetap untuk di Islam diteruskan kepada generasi ini. Inilah peranan kita. Jadi sebab pertama ini, insya-Allah merdeka ini kesedaran kepada rakyat untuk bangkit memikirkan siapakah sebenarnya, apakah muncul bagi saya itu sebenarnya adalah undang-undang Islam yang dilaksanakan dalam itu. Kalau kembali kepada undang Islam, saya yakin tuan, segala masalah berkaitan, segala masalah yang mencekam Islam ini pasti akan dapat diselamatkan. Allah. Terima kasih kepada yang berbahagia kepada Ustaz Nazmi Musa Timbalan Podcast dan bertindak timurtan. Di antara faktor-faktor yang disebut oleh kepada Ustaz, pertama faktor budaya popular. Budaya himpunan yang melampau kepada sekalian. Ini kalau kita lihat pada hari ini muslimin dan muslimat, bulan lepas anugerah MBCP, sebelumnya anugerah Spring, anugerah dua lagu, anugerah bintang popular, anugerah Planet Music, anugerah industri angkasa, anugerah industri muzik, anugerah angkasa. Tiap-tiap bulan negara kita ada pelbagai Oscar kepada industri hiburan. Kemana kita nak bawa anak-anak muda kita selepas 50 tahun kita merdeka? Sebab itu kepada sebut apa sahaja tuan-tuan media sosial yang berlaku negara ini akan menyebabkan kepratisan orang Melayu cukup tinggi tuan-tuan sekalian. Antara contoh pembuangan ataupun kelahiran anak-anak luar nikah atau anak tidak sah taraf. Statistik Jabatan Pendaftaran Negara daripada Januari tahun 1999 sampai Jun tahun 2004, jumlah anak luar nikah atau anak tidak sah taraf yang direkodkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara selama 70,340 orang. Muslim 40,000 orang lebih tuan sekalian. Ini fenomena negara kita selepas 50 tahun kita merdeka. Yang kedua disebut tidak ada penguatkuasaan undang-undang yang bersungguh untuk menangani isu murtad di Islam. Kalau kita menyimak kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, antaranya bila murtad berlaku pada Nabi wafat, bagaimana Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Bakar melaksanakan undang-undang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang murtad daripada agama hendaklah dibunuh. Yang ketiga disebut tentang kejahilan. Ratusan ribu yang murtad pada jahil. Dan kata pendengar, isu murtad negara kita ni dunia luar semua tahu tuan sekalian. 2 bulan yang lepas keluar dalam Al Jazeera satu dokumentari bertajuk Apostasy Indonesia, Murtad Indonesia. Mana seluruh dunia tahu bahawa murtad sedang berlaku di negara kita. Jahil tuan sekalian. Statistik Kementerian Pendidikan 2002, jumlah calon PMR penilaian menengah rendah yang tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Tidak boleh mengucap ramai mana 24,000 orang tuan sekalian. Cuba bayang, nak tanya Bak Masjid, nak tanya Bak Faraid, nak tanya Bak Majlis Islam, mengucap ke kita sekalian.
Kalau saya Syah Lutfi katakan anak ini dia Pak Universiti, ramai-ramai yang tidak boleh mengucap. Boleh tak kita tangkap kedua satu pasangan pada IPTA yang berkhaluat. Tanya yang lelaki, adik, rukun sembahyang ada berapa? Umur 6 tahun ni tuan-tuan sekalian ni. Tunggu ini pada tak tahu Ustaz. Ustaz kena jawab rukun sembahyang ada 13. Lupa Ustaz, dia kata lupa tak apalah. Soalan kedua, rukun sembahyang yang ke-13 apa dia? Dia tunduk lagi. Bengah kepala melipat sejadah Ustaz kata. Kepala bakar pun dia kata. Melipat sejadah rukun sembahyang juga tuan-tuan sekalian. Ini cerita anak muda kita yang kata almarhum Maulana Madudi, kamu nak tengok masa depan Islam, kamu tengok anak-anak muda, anak remaja pada hari ini. Jadi kita pergi kepada panel kita yang kedua kepada Ustaz Dr. Azhar Yaakob dan sekalian, mendapat ijazah pertama di Jordan, melanjutkan pendidikan master atau sarjana dengan tajuk Murtad, satu analisa di Lembah Kelang, dan menyambut PhD juga di Akademi Islam Muslimaya dan juga aktif dengan beberapa NGO Islam di Kuala Lumpur. Jadi kepada Ustaz, bagaimana Ustaz melihat tahap kepedulian umat Islam negara ini dalam isu riddah ataupun fenomena murtad ini? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang dihormati sahabat saya saudara pengurusi Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Nur, yang saya kasihi lagi hormati adik-adik panel Al-Fadhil Dr. Badrul Amin Baharu dan Al-Fadhil Ustaz Nur Azli Musa, pihak penganjur dan seterusnya sekalian, para hadirin muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saudara pengurusi, sebagai mukadimah kepada pembentahan saya, izinkan saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, bermula daripada ayat 124 sehingga 126. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, termasuklah meninggalkan ajaran Islam, dan sesungguhnya aku akan campakkan kepada masyarakat itu satu kehidupan bangka yang penuh dengan bicara kacir dan kebincangan. Dan kami kerahkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di hari kiamat, manusia ini akan berkata, wahai Allah, kenapakah kamu kerahkan aku di akhirat dalam keadaan buta, sedangkan aku di dunia dahulu adalah seorang yang melihat. Lantas Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, dan sesungguhnya kami telah bentangkan kepada kamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya, dan sekarang kami akan butakan kamu, dan kamu tidak dapat melihat untuk hari ini. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita bercakap soal gejala sosial, barislah 1001 permasalahan gejala sosial. Namun yang paling induk mendasari kepada segala permasalahan sosial, sama ada buang anak, sama ada rokok, sama ada anak yang derhaka, sama ada anak-anak muda yang melafazkan 2 kalimah syahadat, bermula daripada mereka meninggalkan ajaran Islam yang sebenar. Bermula daripada mereka meninggalkan ajaran Islam yang sebenar,
akhir sekali Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kepada masyarakat tersebut dengan kehidupan bangka, kehidupan yang kejar kacir. Kita berbicara tentang isu riddah dan murtad. Saya ingin menyuruh sedikit pengalaman kecil dalam perkara ini. Alam-alam manusia sebut saya pernah membuat kajian ilmiah berkenaan dengan riddah. Saya akui di mana pada tahun 1999 dan dikongsikan sedikit dengan tahun 2000 ketika saya diberi mandat untuk membuat kajian di peringkat sarjana berkenaan dengan angka kuantitatif murtad di Lembah Kelang sahaja. Penghujungnya kita mendapati bahawa di sana ada angka yang disimpan oleh pihak berkuasa, jumlahnya mencecah kepada 20,000 orang. Dalam kita membuat kajian, tentu sekali terpaksa kita simpan sedikit angka-angka yang tidak mampu kita kaji. Karena tak mungkin kita dapat mengkaji seluruh mereka yang murtad. Justru kita menggunakan satu indikator dengan menggunakan faedah satu nisbah satu. Bermakna seorang yang dapat kita kaji dan seorang yang gagal kita kesan atau kita lepas pandang. Justru dengan kita mengambil indikator ini 20,000 yang dapat kita kesan dan sudah pastilah 20,000 yang tak dapat kita kesan, maka jumlah total ialah 40,000 orang. Bila pada tahun 2000 menjelang tahun 2006, dan saya pada masa cukup rimah sebenarnya apakah angka yang ada di hadapan ini betul atau salah. Tetapi kita berani untuk berceramah, untuk bersyarat kepada masyarakat, ini bukannya angka yang diambil ditilangkan. Dan saya masih ingat ketika pada berlakunya kes Nur Aisyah Bukhari, saya bersama dengan saudara Zulkifli Nordin, beliau menguang kepada yang kes Nur Aisyah Bukhari, kita menjelajah ke seluruh negara hampirnya dan membongkarkan angka ini, membongkarkan gerakan dan strategi missionary Kristian, membongkarkan gerakan fanatik Hindu. Dan saya masih ingat dalam banyak-banyak apa yang saya kata, hari ini kita boleh kata bahawa angka 20,000 yang ada itu bukan anak saya, bukan jiran saya, bukan adik-beradik saya, bukan ibu dan ayah saya. Tetapi ingat, jangan kata tidak untuk 10 tahun yang akan datang. Itulah antara koleksi yang saya ucapkan bila tahun 2000. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kesan daripada wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wujudnya kebincangan demi kebincangan tahun 2006 menyaksikan bagaimana sahibus samaha Mufti Perak membongkarkan angka bukan lagi 20,000, bukan lagi 40,000, tetapi menggila naik sampai mencicak kepada 200,000 orang. Saudara boleh bayang duration yang begitu singkat, tempoh antara tahun 2000 sehingga ke 2006. Dalam tempoh 6 tahun sahaja, bagaimana melonjak daripada angka 20,000 naik kepada angka 200,000. Ratusan melewati lebih daripada 2,000%. Apa yang kita nak baca daripada angka seumpama ini, para hadirin muslimin dan muslimat sekalian? Siapa yang rasa selesa dengan angka yang begitu, kecuali pada diri orang tersebut tidak ada nilai walaupun sekelumit iman sekalipun. Oleh yang demikian, saudara muslimin dan muslimat sekalian, itu sebab saya berkata bahawa kitaran ganas yang melibatkan isu riddah, ia bukan berlaku secara asywaiyah, ia bukan berlaku secara membabi buta, ia bukan berlaku secara rawat, tetapi di sana ia digarap secara terancam.
iman, kelemahan iman seorang muslim yang dipunca dalaman membawa kepada berlakunya isu riddah, murtad, sehingga di sana adanya faktor-faktor luaran yang saya sebut sepintas tadi, bermula daripada gerakan misioneri Kristian diikuti dengan kumpulan fanatik Hindu. Maka kita bayangkan gabung jaring di antara faktor luaran dan faktor dalaman, menyaksikan kita ganas melonjak daripada angka 20,000 kepada angka 200,000 hanya saja dalam tempoh 6 tahun saja. Ayo, cuba kita fikir bagaimana nasib umat menjelang tahun 2020. Yang kita canangkan bahawasanya Malaysia akan menjadi sebuah negara maju, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang bangsa yang lain. Di hati kecil saya tidak berkata orang-orang Melayu Islam akan menjadi bangsa yang terbaik menjelang 2020. Apa yang saya nampak ialah fantasi besar. Tunggu sahajalah kemusnahan total yang berlaku kepada orang Islam menjelang tahun 2020 jika sekiranya kitaran ganas ini tidak dihentikan oleh kita sekarang ini. Saya ambil contoh. Pada hari yang lepas, saya didatangi oleh satu kumpulan NGO datang ke pejabat dan mengadu hal berkenaan gerakan misioneri Kristian pergi rumah ke rumah, masukkan pamphlet diayat Kristian mereka ke setiap PO Box di kawasan perumahan di Ampang, dan diberi contoh kepada saya. Ini dia yang berjudul Rahsia Jalan yang Lurus. Saya dah membaca di penghujungnya bagaimana didoktrinkan sesungguhnya Nabi Isa lah yang terbaik, didoktrinkan sesungguhnya agama Kristian lah agama yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya agama Islam. Kumpulan NGO ini telah mengadu hal kepada pihak penguasa agama, minta please tolonglah bertindak. Kenapa kita rangkaian sudah sampai ke rumah kami di ayat Kristiannya tadi, tetapi malangnya para sekalian, apabila dipersembahkan kepada pihak berkuasa, maka pihak berkuasa menjawab, dalam hal ini kita tidak boleh bertindak pantas. Kerana ini isu yang sensitif, isu yang melibatkan agama lain, justru kita mesti bertindak secara berangsur-angsur. Musuh sudah adu senjata di kepala kita, tapi kita boleh lagi berlengah-lengut dengan mereka. Ini contoh realiti yang berlaku di hadapan kita. Saya ambil contoh kedua. Di hadapan saya kerajaan akhbar. Saya nak ceramah orang muda-muda dari ini. Saudara boleh rujuk kepada putusan Malaysia 16 hari 67 di halaman 10 di bawah tajuk umat Islam jangan cepat melangkah hanya kerana sebuah filem. Senarionya ialah menjelang 23 Ogos akan datang akan dibahas launching filem yang berjudul Evil Almighty, di mana latar belakang pada filem ini menceritakan bahawa New York akan ditenggelami ribut taufan yang dahsyat. Maka dikreat dua orang yang akan menjadi penyelamat. Bagaimana cara nak menyelamatkan masyarakat di New York tersebut? Maka terpaksalah membuat kapal yang besar untuk memastikan kapal itu dibuat dengan berjaya, dapat memuatkan rakyat jelata. Maka dikreatkan dialog di antara manusia dengan Tuhan, di mana ilustrasi filem ini mengambil spirit yang berlaku dialog di antara Nabi Nuh AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini telah pun mendapat bantahan yang bukan sedikit oleh NGO Islam, termasuk mereka menghantar memorandum dan juga meminta supaya pihak berkuasa menahan dan menyekat daripada filem ini datang ke Malaysia. Kerana filem ini menghina ajaran Islam, menghinakan
Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi Nuh, menimbulkan watak yang sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam. Ayo cuba kita tengok apa respon yang diberi oleh pihak berkuasa. Saya baca teksnya. Umat Islam di negara ini perlu lebih bijak menangani isu yang berkaitan dengan agama dan jangan cepat melangkah apabila berhadapan dengan sesuatu yang dianggap mencabar akidah serta kepercayaan termasuk dalam sebuah filah. Kata Menteri Perjalanan. Sambung lagi. Jika ibu bapa takut kepercayaan anak mereka tergugat, adalah tugas mereka untuk melarang anak-anak daripada menonton filem berkenaan. Sambung lagi. Bila berkata tindakan mengharamkan filem itu tidak akan menyelesaikan sebarang masalah, kerana rakyat Malaysia berada di sekitar bangsa dan agama yang berbeza. Kita hidup dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Jadi kita perlu lebih bijak dalam menghadapi isu berkaitan dengan keagamaan ini. Ini ialah bahasa seorang menteri yang bernaung di bawah kerangka pentadbiran yang berasaskan kepada Islam hadar. Pertama sekali menyaksikan bahawa filem ini akan terus datang, dan ini juga merupakan di antara siri rangkaian ganas yang akan memancung akidah orang Islam. Dan bagaimana apabila hujah-hujah bodoh dikemukakan oleh beliau, minta jika sekiranya filem ini mewasakan akidah, maka menjadi tanggungjawab ibu dan ayah melarang daripada anak-anak melihat filem tersebut. Saya menjawab, dalam isu amal ma'ruf nahi munkar, kalau kita merujuk kepada metodologi Al-Quran Al-Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggungjawab pada 3 peringkat. Bermula daripada peringkat yang paling bawah, namanya keluarga, naik kepada peringkat masyarakat, sehingga kepada peringkat daulah, kerajaan dan pemerintah. Di peringkat keluarga, institusi yang paling kecil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Apakah asas yang paling fundamental untuk menjaga akidah, menjaga anak-anak daripada api neraka? Dengan serahkan amal ma'ruf nahi munkar. Apabila keluarga ini keluar daripada rumah, membentuk komiti masyarakat, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada mereka, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamulah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat tugas kamu ialah melaksanakan amal ma'ruf dan mencegah perkara munkar. Apabila komiti masyarakat ini membentuk daurah, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk bercakap perkara yang hampir sama. Inilah perkara amal ma'ruf nahi munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka yang diberi kekuasaan untuk mentadbir dan memerintah negara, termasuk menteri penerangan yang ada ini, sifat mereka ialah mendirikan salat, menunaikan zakat dan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Andai kata kita kata, okey, si anak kamu jangan tengok filem yang merosakkan akidah. Juga ada kemana-mana jika sekiranya masyarakat di luar dalam keadaan wasat mereka. Oleh demikian, masyarakat juga harus bertindak seiringan dengan institusi keluarga mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Begitulah juga kalau hanya di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat yang bersungguh-sungguh untuk mencegah perkara munkar, termasuklah filem-filem yang merosakkan akidah anak mereka ditayangkan, tiba-tiba mereka yang ada kuasa terus membawa filem-filem ini, terus membawa diayah-diayah ini, dicanangkan di pawagan dan dibiarkan berlambak dalam bentuk VCD, pun tidak ke mana-mana. Karena itulah tidak betul jika sekiranya kita mengharapkan supaya anak-anak, supaya keluarga saja yang menikah, kita juga berkata
kata masyarakat mesti menyekat, dan kamu di pihak penguasa juga mesti menyekatnya. Jika sekiranya kita abaikan aspek ini, bermakna kita akan menerima apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya baca tadi, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh dengan kucar kacir. Akhir sekali sebelum saya tamat pusingan saya, kita sering sekali menggunakan hujan bertolak ansur. Tak apalah, kita berikan saja bila ini masuk, kerana kita mesti bertolak ansur. Kerana di Malaysia adanya Cina, India, Melayu, adanya Islam, Buddha, Hindu, Kristian. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, saya masih ingat ketika timbulnya gerakan untuk diambil tindakan kepada kedai 7-Eleven yang menjual arak. Kita hantar memorandum kepada pihak berkuasa supaya jangan sekali-kali jual di 7-Eleven arak di dalamnya. Ini hanya berlaku di luar Kelantan. Di Kelantan alhamdulillah tidak ada arak dijual di 7-Eleven. Apa jawapan dan respon daripada pihak berkuasa? Tak apalah, kita mesti toleransi, kita mesti bertolak ansur dalam perkara ini. Saya menjawab, kita dengan musuh-musuh Islam sentiasa saja menggunakan istilah bertolak ansur, tetapi mereka beransur-ansur tolak kita. Inilah hakikat yang berlaku saudara muslimin dan muslimat sekalian. Tetapi alhamdulillah, kita berada di Kelantan masih lagi berada keadaan bernasib baik. Kalau sedang diibaratkan satu jasad, seluruh Malaysia diibaratkan satu jasad, maka jasad yang bernama Malaysia sudah mati terkubur, hanya satu jantung dan satu nadi saja yang masih berdenyut, dan nadi yang berdenyut adalah negeri Kelantan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan kepimpinan ulama bagi meneruskan survival umat, dan bagi menyelamatkan kita ganas dan terus merebak untuk masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz Dr. Azhar Yaakob. Apa yang disebut tuan-tuan tahap kepedulian